Pernah drive plus dari Jitra nak ke Thailand, mesti nampak signboard Napoh. Tapi ramai terus pecut je tak singgah. Rugi kalau tak singgah. Ada 3 benda power kat Pekan Napoh ni. Jom aku tunjuk. Pekan Napoh ni pekan kecil. Dia duduk dalam daerah Kubang Pasu, Jitra Kedah. Kalau ikut map, dalam 15 hingga 20 minit je dari Jitra Town. Lokasi dia strategik gila. Terletak terus sepanjang Lebuh Raya Utara Selatan Plus, lain merah ni lah. Dari Jitra nak ke Changlon, Bukit Kayu Hitam atau terus masuk Thailand, memang confirm lalu depan Napoh ni. So kalau road trip, lapar, nak isi minyak atau nak stretch kaki, Napoh ni pit stop wajib. Walaupun pekan kecil, tapi Napoh ni ada vibe dia sendiri. 3 benda yang buat orang suka singgah sini. Nombor 1, makanan lokal padu. Kedai makan tepi jalan banyak. Nasi campur, mi udang, laksa Kedah. Harga kampung punya. Tak ada harga highway. Kenyang sampai puas. Nombor 2, senang nak ke sempadan. Dari Napoh ke Bukit Kayu Hitam dalam 25 minit. So ramai driver lori, kereta Thailand memang singgah sini dulu, isi minyak tambah solat. Stesen minyak tambah surau, semua lengkap. Nombor 3, vibe kampung tambah highway. Satu side kita dengar bunyi lori plus lalu laju. Pusing belakang, terus nampak pokok sawit tambah pokok getah. Feel dia unik. Bandar tak, kampung pun tak. Dia tengah-tengah. So next time awak drive plus dari Jitra ke Changlon, jangan terus tekan 110. Singgah dulu Napoh. Isi minyak, makan, ambil gambar layan. Memang lain dari hentian R&R. Pekan kecil tapi strategik. Tu yang buat Napoh ni special. Pernah singgah Napoh tak? Komen bawah apa makanan yang best kat sini. Kalau suka video santai-santai macam ni, tekan like, subscribe. Jumpa lagi next video.